Hai, selamat datang. Hari ni kita nak bongkar satu rahsia temu duga kerja yang ramai orang pandang remeh. Kita akan belajar sama-sama macam mana nak jawab soalan yang nampak macam senang gila. Tapi sebenarnya, inilah soalan yang paling penting sekali. Cuba bayangkan anda dah duduk elok-elok dalam bilik interview tu. Panel penemu duga pandang tepat kat mata anda dan dia tanya soalan ni. Apa agaknya jawapan pertama yang pop up dalam kepala anda? Cuba fikir sekejap. Kan? Ramai calon bila dengar soalan ni, dia senyum, rasa lega. Dia fikir, alah, soalan pemanas badan je ni. Tapi sebenarnya, itu salah sama sekali. Jawapan anda untuk soalan ni lah yang akan setkan first impression diorang pada anda. Dan percayalah, first impression ni sangat-sangat susah nak diubah. Okey, jom kita bedah siasat sikit. Kenapa soalan ni kritikal sangat? Sebabnya dalam seminit yang pertama itulah, panel penemu duga dah mula bina persepsi awal tentang siapa anda sebagai seorang calon profesional. Bunyi macam familiar kan? Inilah kesilapan paling biasa dan paling besar yang calon selalu buat. Dia jawab macam tengah borak-borak dengan kawan baru dekat kedai mamak, cerita semua butiran peribadi yang sejujurnya tak ada kena-mengena pun. Betul, umur anda dari mana, anda anak nombor berapa, semua benda ni langsung tak bagi apa-apa nilai untuk panel tu nak nilai kelayakan anda. Anda sebenarnya tengah bazirkan masa keemasan dalam interview tu. Rugi kan? Okey, jadi kalau diorang tak nak tahu pasal keluarga kita, apa sebenarnya yang diorang cari? Mari kita cuba faham apa yang tersirat di sebalik soalan yang nampak simple ni. Inilah dia. Checklist yang ada dalam kepala diorang. Masa anda tengah jawab tu, diorang tengah check. Dia ni confident tak masa bercakap? Jawapan dia tu susun tak? Dia ni faham ke kerja apa yang diminta ni? Semua ni lah yang diorang tengah nilai dalam 60 saat pertama tu. Dan yang paling penting sekali ialah ini. Soalan ni sebenarnya satu ujian, tahu tak? Ujian untuk tengok anda ni pandai tak tapis maklumat pasal diri sendiri dan bentangkan hanya perkara-perkara yang relevan, yang betul-betul berkaitan dengan kerja yang anda minta tu. Baik, kita dah faham apa masalahnya, sekarang apa pula solusinya? Jangan risau, saya ada satu formula yang memang cun dan sangat berkesan. Jom kita tengok struktur jawapan 4 bahagian yang boleh bantu anda bagi jawapan yang padu dan mantap. Inilah dia kerangka jawapan anda. Simple je. Mula-mula, bagi latar belakang ringkas. Lepas tu, highlightkan skill anda yang paling relevan. Seterusnya, sebut sikit pasal sikap atau kekuatan diri anda. Dan yang terakhir, paling penting, kaitkan semua tu balik dengan kerja yang anda nak. Mudah kan? Tahu teori je tak cukup, betul tak? Sekarang, jom kita tengok macam mana formula ni berfungsi dalam satu contoh jawapan yang sebenar. Lepas tu, kita tengok pula macam mana anda boleh berlatih kat rumah untuk kuasai formula ni. Okey, dengar baik-baik contoh ni ya. Dia gabungkan semua 4 bahagian tadi. Nama saya Ahmad. Saya berkualifikasi diploma pengurusan dengan 3 tahun pengalaman sebagai kerani. Saya mahir dalam pengurusan dokumen dan rekod. Saya seorang yang teliti, berdisiplin dan suka bekerja dalam pasukan. Saya percaya pengalaman dan sikap ini sangat sesuai dengan tugas yang ditawarkan. Nampak tak beza dia? Jauh kan? Jawapan ni langsung tak sentuh pasal adik-beradik ke, asal dari mana ke. Dia terus straight to the point. Bagi nilai profesional. Nampak kemas, tersusun dan setiap ayat tu tujuannya satu je. Nak tunjukkan kenapa dia calon yang paling sesuai. Dan perkara yang paling best, jawapan yang padat dan mantap macam ni sepatutnya ambil masa dalam 30 hingga 45 saat sahaja. Itulah dia. Tempoh masa emas untuk anda pikat hati panel penemu duga. Kenapa pula masa tu penting? Macam ni. Kalau jawapan anda pendek sangat, anda akan nampak macam tak bersedia. Atau lagi teruk, nampak macam tak berminat. Tapi, kalau panjang berjela-jela pula, anda berisiko buat panel tu hilang fokus sebelum anda sempat cakap benda yang penting. Jadi, macam mana nak pastikan jawapan anda tu perfect? Praktis, praktis dan praktis. Tulis dulu skrip jawapan anda, lepas tu berlatih cakap depan cermin untuk tengok body language. Rakam suara anda untuk dengar sama ada nada anda tu yakin atau tak. Ulang banyak kali sampai ia bunyi natural, bukan macam tengah baca skrip.
Bila anda dah betul-betul kuasai jawapan ni, anda bukan sekadar menjawab soalan tau. Anda sebenarnya tengah bina satu kelebihan yang strategik. Anda dah mulakan sesi interview tu dengan berada di hadapan calon-calon yang lain. Cuba bayangkan, belum lagi soalan teknikal ditanya, panel tu dah ada tanggapan positif macam ni dalam kepala diorang. Diorang akan terus nampak anda sebagai seorang calon yang serius, yang faham kehendak syarikat dan ada potensi besar untuk berjaya. Best kan? Ingat metafora ni baik-baik. Soalan perkenalkan diri anda ni bukan soalan pembuka bicara biasa. Ia adalah pintu pertama. Macam mana cara anda buka pintu tu akan tentukan sama ada perjalanan anda sepanjang interview tu akan jadi mudah ataupun sukar. Dengan formula dan teknik yang kita dah bincangkan tadi, anda sebenarnya dah pegang kunci untuk pintu tu. Persoalannya sekarang, adakah anda bersedia untuk berlatih dan buka pintu pertama tu dengan penuh gaya dan keyakinan dalam temuduga anda yang seterusnya?